Guys, saya buat video kali ni. Kita main episode 2. Okey. Kita ada perumahan. Bukan, itu tempat apa entahlah. Okey, ada situ. Okey. Dan dia datang dengan Kinjo datang dengan bahagian-bahagian dia. Oh, dia bergabung. Dia mungkin nak serang yang tu rasanya tingginya. Saya kena panggil Ultraman. Ya. Okey, kita dah ada Ultraman 7. Okey. Kita bawa Kinjo. Okey. Kita sepak dia. Kalau tak dapat, kita pukul. Kenapa dia sepak pula ni? Jangan harap. Jangan harap kau nak hancurkan benda. Okey, dia perisai. Okey, sini. Oh, dia tumbuk. Okey, rasa cukup sebab saya nampak bar yang warna biru tu sikit je. Jadi mungkin kita boleh gunakan dia. Ikut rasa je. Aduh, dia tahan pula. Ya. Oh, ya betul. Okey, bagus lah. Okey, sini. Ya. Ya, dia cekik. Okey, sini lah. Habis tiba-tiba macam tu. Okey, tamat. Ada kereta. Okey, kenapa dia tiba-tiba tukar pula jenis arah situ pula? Dia pasti tu nak pergi ke arah dia. Okey. Wah, jangan harap. Ya. Ya, tolak dia. Tarik dia. Tak dapat. Okey, ni. Okey. Oh, nombor 2 dia guna tu. Okey, faham. Tamat lagi. Apa ni, cepat betul tamat. Oh, dia nak lari ke? Kalau mungkin dia nak lari. Cepatlah tembak, woi. Ultraman 7 kenapa Ultraman 7 tak serang? Oh, mungkin dia pergi situ pelabuhan macam tu. Bom, hancur. Bom. Terbakar terus. Dia pergi situ. Dia nak buat apa pula kat situ? Ultraman 7 pasti akan datang untuk serang Kinjo. Ya, betul sekali. Sorry kalau dengar macam sesama sebab saya ni tak sihat sikit hari ni. Okey. Kejap. Kenapa dia jadi? Error ke ni?
tutorial kalau error tadi. Sebab saya tak tahu nak buat macam mana. Saya dah baik. Saya cuba setting tak boleh. Okay, kita cuba yang warna kuning tu. Kuasa dia apa? Ya, tengok mengganggu. Aduh. Okay. Ya. Tolak. Okay kau. Oh no. Oh hell no. Mungkin sempat untuk gunakan yang kuning tu. Tak sempat. Kita guna yang tu. Okay, sebab tadi saya tak sempat. Okay, saya kena guna yang bar penuh. Saya tak tahu mana satu. Okay, mungkin anak panda dia tengah. Okay. Ya. Tumbuk. Dia tahu pula. Sini, tumbuk. Oh, dia tahu lagi. Aku dah tahu. Okey, sempat lagi. Mungkin rasa sempat. Terus saya dah charge sampai penuh. Takkan pula tak. Okey. Oh, dia tembak tu. Okey. Oh, mati. Jauh dia tinggal sikit. Okey. Waktu dia sikit rasa bahaya. Kejap. Dia dari belakang kinjo. Kejap. Nah. Jangan kacau tempat itu. Kejap. Saya kena save kot. Sebab rasa macam bahaya je ni. Okay, guna yang ni je. Finishing dia. Ya. Oi. Boleh tahan lagi. Okay. Lah tamat. Oh ni, dia datang. Ada kereta datang. Dia buat apa kereta rasanya? Oh, tembak. Habis kau kena tembak. Tak ada suruh tahan. Okay. Sekejap, tak menahan ni susah. Okay, ni. Okay, betul. Tahan kinjo, ya. Ui, meletup. Baring terus. Meletup. Tembak. Okey, meninggal juga kapal terbang. Bye Ultraman 7. Okey. Nanti kita sambung balik yang episod 3. Okey guys, video kita sampai sini aja. Okeylah, bye.